maklumat keluar, ada 700 ke 800 belia kita di Kemboja. Sampai sekarang belum diketahui apa nasib mereka dan cubaan bawa balik gagal kebanyakannya. Yang ada hanya sikit-sikit je boleh bawa balik. Okey. Mungkin Datuk ada pesanan kepada kerajaan kita? Ya, tengok kita ada hubungan diplomat yang baik. Kita ada seorang Perdana Menteri yang cukup pintar. Cukup prihatin. Sampai boleh berdansa. Boleh berdansa dengan tram. Tram datang dia berdansa. Dia joget, dia pun joget. Tram pun tengok macam ni. Seorang Perdana Menteri yang cukup pintar. Belum ada Perdana Menteri yang begitu pintar yang boleh berdansa di airport. Tahniah kepada beliau. Dan saya juga bagi tahu. Yes, I'm speaking. Yeah, is that Trump? Oh, is that Vietnam Prime Minister of Vietnam? Semua dia boleh buat. Anwar dia semua boleh buat. Takkan dia boleh hal ni dia boleh settle. Ini satu Malaysia tahu apa dia buat. Dalam telefon, semua dia boleh cakap. Kita rasa sedih lah bila warga Malaysia yang telah diputar boleh dimanipulasi, dicuci kepala brainwash, diperdaya lepas tu pergi Kemboja. Kita ada hubungan diplomat yang baik. Maka kenapakah saya rasa betul menyinggung perasaan lah. Kenapa Perdana Menteri kita yang call tak call dekat dia. Senang saja dia call. You tengok tak ada Perdana Menteri bila ada sidang media angkat telefon. Hello? Yes. Yeah, coming on the way. Yeah, on the way, coming. Apa coming on the way? Apa going on the way? Sekarang you telefon lah, bawa 700 orang, senang saja. You hantar satu Boeing, hantar 2 Boeing pun boleh. Hantar. Panggil itu Presiden ke Prime Minister Kemboja, sediakan, hantar balik. Ini pula sekarang, kenapa Thailand pula maki hamun kepada Anwar? Mereka cakap, kita tak mau tengok orang ni. Jangan masuk ke orang ni dalam negara kita. Kita yang malu sebab dia Perdana Menteri kita. Kita bukan nak sindir dia. Tapi oleh kerana terlalu pintar dia tu, kesanilah 700 kata 800 orang yang ada di sana. Halo. So, Datuk mungkin nasihatkan pada orang yang ada terima tawaran kerja di Kemboja gaji lumayan. Okey, janganlah tengok Facebook ni kita tengok. Setiap hari ada satu agenda penipuan scam di Facebook. Scam, macam semalam ada seorang wanita Melayu datang jumpa saya, mungkin dah 2 hari dia akan buat press statement. Dia dalam Facebook dia minta dia loan lah pinjaman. Lepas tu ada orang hubungi dia pakai kad M-Bank punya kad, name card. Dia pakai name card M-Bank, dia kata okey, proses sudah siap. Granted, you sudah dapat kelulusan 90,000. Okey, dia tunjuk satu cek 90,000 dalam, tunjuk dekat dia dalam Facebook. Perempuan itu pun syok, tapi you kena masuk 15,000. Dia masuklah, dia cari sana cari sini, itu pun dia masuk 2-3 kali dia masuk 15,000. Last orang itu hantar satu cek. Cek itu pula account close. So ini semua scam. Ini semua oleh kerana mereka terpedaya dengan Facebook. Macam itu juga perpelawaan kerja di Kemboja, di Vietnam. Negara kita syurga lah. Orang Nepal datang sini. Orang Myanmar datang sini. Orang Pakistan datang sini. Orang Bangla datang sini. Ini seperti sebuah syurga untuk mereka. Kenapakah kita harus pergi ke negara lain? Bumi ini cukup baiklah. Kita hidup mati pun negara inilah yang paling baik di dunia. Cuaca pun baik. Tak ada salji, tak ada kemarau. Apa lagi yang Yunda? Tak puas ke orang kita mau pergi sana?